Alam Perwira Jilid 3 bermula. Kelahiran anak Duke Jichang memusnahkan Kuranaga dinasti Shang. 4 biduan dihantar untuk membunuh. Misi gagal. Murka, Maharaja Zhou mengutus Marshal Yao untuk menghapuskan jifat. Istana Duke Jichang dikawal ketat. Panglima pemanah dan menteri kecapi bersiap siaga. Jifat membesar luar biasa pantas. Baru 2 bulan, kekuatannya mengatasi kanak-kanak lain. Dengan satu tumbukan, semua lawan tumbang. Dengan akal yang melangkaui usianya, dia menggantikan bola yang pecah dengan belalang daun yang dianyam sendiri. Perutnya sentiasa lapar. Setiap hari, dia makan 7 ekor ayam dan setiap kali makan, 7 mangkuk nasi dihabiskan. Paisi membesarkan jifat dengan penuh kasih sayang. Setiap malam, mereka tidur bersama. Bukit Karun, kira-kira 10 batu dari istana. Tuanku mempunyai seorang abang, namun mereka telah lama terpisah oleh jalan hidup masing-masing. Kini, demi nasib negerinya, tuanku terpaksa datang memohon bantuan walaupun haluan dan prinsip mereka tidak lagi seiring. Tuanku memohon bantuan untuk hikmah Kawah 9. Rahib Esa tahu sumpahan menanti jika tersilap, namun demi negeri dan rakyat, dia sedia membantu. Hanya bantu memberi nasihat. Rahib Esa menyedari kelainan pada kulit jifat yang berwarna ungu, petanda buruk yang membawa maut jika dibiarkan. Usianya akan cepat tua dan hidupnya tidak lama. Tanpa berlengah, Rahib Esa menggunakan api jati. Tubuh jifat melecur akibat api jati. Rahib Esa memberikan kalung sebagai penahan dan sebelum berpisah, satu peringatan ditinggalkan tentang kuasa dan takdir yang tidak boleh dipermainkan yang kini terikat padanya. Dada jifat masih panas, namun Zamrud menahan hikmah itu. Segalanya kini difahami. Mereka berpisah dan di kejauhan, pembinaan kawah mula digerakkan. Di sebuah lembah bergunung berapi, biduan Nanda siluman menyamar sebagai penggembala gajah untuk merisik keadaan. Api perut bumi melebur pasir tembaga. Daripadanya lahir gansa hijau. Cecair ini dikumpulkan dan dituangkan ke dalam acuan batu untuk mencipta kawah besar. Gansa yang membeku dipecahkan dari acuannya. Lahirlah kawah raksasa. Selepas dipahat dan disempurnakan, 5 buah kawah kini siap, menandakan persediaan hampir selesai. Di Tokong Pelita, musuh merancang langkah seterusnya. Marshal Yao menunggu masa, sementara rahsia kawah bersembilan hanya dipegang oleh segelintir orang. Kini, satu misi sulit bermula. Jika gagal, tiada lagi pengampunan. Di tengah kota, Pai Shi menjadi sasaran tanpa sedar. Musuh mendekat dengan muslihat halus. Pai Shi dibawa ke lorong sunyi. Jerat muslihat pun tertutup. Dalam sekelip mata, biduan Nanda siluman menampakkan diri. Pai Shi dipukau jiwanya, melumpuhkan kesedarannya, menyebabkan Pai Shi rebah dan pengsan. Apabila tersedar, dia mendapati dirinya dalam keadaan yang mengaibkan dan tidak berdaya melawan. Biduan Nanda layang merasa bersalah kerana gadis itu dirosakkan kerana helahnya. Dengan menggunakan ilmu menghisap hiwa, biduan Nanda siluman memerkosa Pai Shi dengan sesuka hatinya. Di bawah kuasa biduan Nanda siluman, Pai Shi diarahkan mencuri salinan Raja Hikmah Kawah Bersembilan. Pai Shi memperoleh salinan Raja Hikmah Kawah Bersembilan. Rajah itu mendedahkan di mana hikmat akan dilaksanakan, iaitu di Gunung Linglong. Di atas puncak gunung itu, terdapat gua batu yang besar yang dijadikan makam keluarga nenek moyang Duke Jichang. Kawah utama terletak di tengah kolam Dewan Besar. Kawah disusun mengikut bintang. Tenaga alam semesta akan digunakan. Upacara dijadualkan jam 1 pagi, hari ke-15 bulan 8. Pai Shi kembali ke istana dan bertindak mencurigakan. Jichang segera menyedari dia telah dipukau. Dan satu hikmat jari King Kong ke atas Pai Shi hingga dia rebah dan pengsan. Apabila tersedar, Pai Shi menceritakan segala yang berlaku kepada Duke Jichang
sambil menangis. Pai Shi dinasihatkan bertenang kerana itu bukan salahnya. Dia diarahkan berehat dan tidur menemani Jifat. Pai Shi dihimpit rasa bersalah. Dia memilih jalan tragis. Pai Shi membunuh diri dengan racun. Kematian Pai Shi menyelubungi semua dengan kesedihan. Musuh telah mengetahui rahsia Kawah Bersembilan dan tarikh yang ditetapkan. Mereka kini bersiap sedia menghadapi ancaman. Pada 15 hari bulan 8, Duke Jichang bersiap membawa Jifat menuju takdir berbahaya. Di bawah cahaya bulan purnama, Gunung Linglong diterangi cahaya. Ribuan askar berkawal di kaki gunung, bersiap sedia menghadapi apa jua kemungkinan. Putera ditempatkan di dalam kawah dengan sebilah pisau di tangan. Para panglima dan menteri berkawal rapi, menunggu 2 jam yang menentukan segalanya. Para menteri dan pejurit mengawal gunung dengan ketat. Bulan purnama semakin tinggi dan hati Duke Jichang semakin gelisah. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Tanpa amaran, 10 lembaga menyerang tiba-tiba. Serangan mereka pantas seperti kilat, memaksa perjurit bertempur sengit demi mempertahankan kawasan itu. Bom! Marshal Yao dan 9 jaguh terbilang menyerang dengan ganas, menghayun senjata dan membunuh musuh tanpa belas kasihan. Medan perang pun berubah menjadi lautan maut. Kematian Pai Shi bukan penamat. Ia permulaan bencana. Hikmah terlarang telah dibocorkan dan takdir Jifat mula bergerak. Jilid 4 akan segera datang.